Video ini akan membantu pelajar melaksanakan kerja baik pulih serta selenggaraan peralatan melibatkan perkakasan dan perisian komputer berdasarkan prosedur-prosedur yang betul. Berikut adalah antara peralatan yang diperlukan bagi tujuan membuka dan memasang perumah laptop. Screwdriver mata Phillips bersaiz kecil, pengumpil atau prying tools. Untuk laptop MacBook, sediakan screwdriver mata P5 Pentalobe atau bintang 5 serta T5 Torx atau bintang 6. Pelapik meja silikon jika ada, sediakan pelapik dengan perumah skru. Set pembuka laptop jika ada. Set ini menyediakan hampir kesemua peralatan di atas dan lebih lagi untuk mempermudahkan kerja baik pulih laptop, handphone dan personal komputer. Perumah laptop biasanya dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama digelar A case atau front case, iaitu perumah bahagian atas laptop. Bahagian ini biasanya digunakan untuk memaparkan logo atau jenama laptop. Bahagian kedua digelar B case atau bezel case. Bahagian ini digunakan untuk memegang skrin kepada A case. Bahagian ketiga digelar C case atau palm rest case. Bahagian ini digunakan untuk memegang keyboard dan trackpad. Bahagian ini juga biasanya akan ditampal dengan jenama pemproses CPU yang digunakan serta lain-lain ciri menarik laptop. Bahagian keempat digelar D case atau bottom case. Bahagian ini adalah antara bahagian penting laptop yang perlu dibuka untuk tujuan senggaraan dan naik taraf laptop. Bahagian ini biasanya akan menempatkan lubang sirip penyejuk yang digunakan untuk mengalirkan udara panas keluar dari laptop. Bentuk dan jenis perumah laptop adalah berbeza-beza mengikut zaman dan jenama. Untuk laptop jenis lama, ia biasanya didatangkan dengan perumah tapak D case yang boleh ditanggal-tanggal mengikut jenis peranti yang hendak ditanggalkan. Contohnya, untuk menggantikan memori RAM, hanya perumah memori RAM sahaja yang perlu dibuka. Begitu juga untuk menggantikan cakar restoran, hanya perumah cakar restoran sahaja yang perlu dibuka. Begitu juga bateri laptop. Bateri bagi laptop generasi ini boleh ditanggalkan dan digantikan secara berasingan. Untuk laptop generasi baharu dan juga laptop MacBook, perumah D case adalah sekeping sahaja. Oleh itu, proses penggantian peranti seperti memori RAM, storan data ataupun bateri memerlukan keseluruhan perumah D case ini ditanggalkan. Sebelum menanggalkan skru perumah, sebaiknya lapik laptop dengan pelapik silikon atau electronic repair mat. Gunakan pelapik silikon yang didatangkan dengan ruang penyimpan skru. Untuk laptop, gunakan pemutar skru kepala Phillips untuk membuka skru. Pilih saiz kepala skru yang sesuai untuk tujuan ini. Sementara untuk laptop Apple atau MacBook, gunakan pemutar skru kepala Pentalobe atau Torx. Skru jenis ini boleh dikenal pasti dengan bentuk lubangnya yang berbintang 5 atau 6. Tanggalkan skru perumah dan susun pada ruang simpanan skru pelapik silikon. Labelkan bahagian skru ini pada pelapik silikon sekiranya perlu. Setelah semua skru berkaitan ditanggalkan, gunakan alat pengumpil atau digelar prying tools untuk menanggalkan D case daripada C case. Proses umpilan ini perlu dilakukan secara berhati-hati untuk mengelakkan klip perumah patah dan laptop bercalar. Memori RAM adalah peranti yang membantu melancarkan operasi program dalam sesebuah komputer. Sekiranya peranti ini rosak, fungsi sesebuah komputer akan terhenti. Menaik taraf memori RAM juga boleh menambah kelancaran dan kelajuan operasi komputer. Untuk proses menaik taraf memori, kenal pasti kedudukan peranti yang hendak ditanggalkan terlebih dahulu. Memori RAM biasanya mudah untuk dikenal pasti dengan fizikalnya yang memiliki banyak chipset memori. Menggunakan kepala pemutar skru atau alatan yang sesuai, tolak keluar pengunci memori yang berada di kiri dan kanan memori RAM motherboard. Proses ini dikira berjaya sekiranya memori RAM terangkat dengan sendiri. Cabut keluar memori RAM dari slotnya dan susun di atas pelapik silikon. Untuk memasang memori RAM, pastikan dahulu jenis memori yang hendak dipasang adalah dari jenis yang sama dengan memori RAM asal. Contohnya,
RAM jenis DDR4 tidak boleh dimasukkan ke dalam slot memori DDR2 pada motherboard. Setelah dipastikan jenis memori adalah sama, semak juga kedudukan kaki memori. Kaki memori secara umumnya mempunyai longkang di tengahnya pada kedudukan tertentu bagi mengelakkan memori dipasang terbalik. Masukkan memori RAM ke dalam slot memori dan tekan sehingga keluar bunyi klik. Bunyi klik akan terhasil sekiranya pengunci memori berjaya memegang memori RAM. Peranti storan data atau lebih dikenal sebagai hard disk adalah peranti penting dalam sesebuah komputer. Peranti ini digunakan untuk menyimpan semua data pengguna termasuk sistem pengoperasian yang digunakan untuk mengawal operasi komputer. Sesuai dengan peredaran zaman, teknologi storan data ini telah berkembang pesat dari storan menggunakan cakera magnetik kepada storan data berasaskan chipset. Storan menggunakan teknologi cakera magnetik ini dikenal sebagai hard disk. Manakala storan yang menggunakan teknologi chipset ini pula dikenal sebagai solid state drive atau SSD. Peranti storan data boleh dikenali melalui fizikalnya yang biasanya agak besar dan mempunyai perumah berbentuk kotak yang keras. Walau bagaimanapun, peranti storan data baharu seperti SSD mungkin memiliki bentuk yang agak hampir seperti memori RAM kerana ada antaranya hanya mempunyai papan litar terbuka dengan banyak chipset di atasnya. Bagi peranti storan jenis HDD, buka skru yang mengikatnya dan letakkan di atas pelapik silikon. Labelkan skru ini sekiranya perlu. Tarik keluar storan ini mengikut arah yang biasanya dilabelkan pada pemegang cakera storan. Menggunakan pemegang yang mungkin disediakan, tarik cakera storan ke sisi untuk menanggalkannya dari kaki penyambung dan kemudian baru ditarik keluar dari perumah laptop. Untuk memasang kembali HDD asal perlu dicabut dari perumahnya sekiranya ada dan digantikan dengan HDD yang baharu. HDD baharu bersama perumahnya ini akan dislot masuk ke dalam kaki penyambung HDD sebelum dikuncikan menggunakan skru yang sesuai. Untuk peranti storan jenis SSD pula, sekiranya bentuk fizikalnya sama seperti HDD, maka cara mencabutnya keluar dan memasangnya kembali adalah sama. Untuk storan SSD tanpa perumah seperti M2, cara menanggalkan dan memasangnya kembali adalah seperti memasang memori. Storan jenis M2 mempunyai bentuk yang panjang dengan satu hujungnya mempunyai kaki untuk tujuan sambungan. Buka skru yang mengunci storan M2, letakkan skru pada pelapik silikon dan labelkan jika perlu. Tarik keluar storan dari slotnya. Untuk penggantian storan M2, semak kaki penyambungnya sebelum dimasukkan ke slot M2 motherboard laptop. Masukkan dengan kaki yang betul. Seterusnya, kunci kedudukan storan M2 ini dengan skru yang sesuai.